Hai guys, nama aku Ashraf. Hari ni aku nak tunjuk korang satu masalah yang korang memang selalu face. Okay? Mari sini. Okay, tengok ni. Tayar ni kotor. Aku dah tak tahu dia tak cuci berapa lama bro. Okay, so sekarang ni aku akan tunjukkan dekat kau macam mana cara yang paling mudah sekali untuk kita nak bersihkan tayar yang sangat kotor ni. Are you ready? Bro, inilah produk yang aku nak tunjuk dekat kau. PG Tire Foam Shine. Okay, kau nampak tak semua kotoran dekat keliling tayar ni? So, sekarang ni kau guna produk ni, tapi first kali korang kena goncang dulu. Okay, bila kau dah goncang, pastikan korang jarak sikit daripada tayar tu dan korang spray. Senang je kan? So, sekarang ni kita kena tunggu 10 ke 15 minit. Okay bro, lepas dah 5 ke 10 minit, lepas tu kita akan lap. Okay, dan tengok perbezaan dia guys. Dah cantik berkilat. Sangat simple dan ambil masa kurang daripada 15 minit. Okay guys, sekarang ni korang dah tengok macam mana aku guna tadi. Sangat mudah, sangat berkesan, hanya memerlukan 15 minit saja. So inilah produk dia, PG Tire Foam Shine. So korang boleh dapatkan produk ni di beg kuning ataupun mana-mana PG online store.